Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya akan berkongsi tips dan atau cara pemakaian helmet dengan betul. Okey, mula-mula apa yang kita perlu tahu ialah sama ada depan ataupun belakang helmet. Yang mana satu? Sebab banyak terjadi yang rider yang baru-baru ni dia pakai helmet terbalik. Dan kawan-kawan dia tengok, kawan dia pun gelak. Okey? Okey, pastikan kita tengok kita punya kat dalam ni dia bagi tahu saiz sama ada M, L atau XL. Setelah kenal pasti bahagian mana depan atau belakang, kita letak dulu di atas kepala dan pastikan bahagian tepi ni tidak terlalu ketat ataupun longgar, dan belakang ni kita boleh adjust untuk dia punya pergerakan. Dan di bahagian tepi ialah okey, tali ni yang V shape ni kita kena pastikan dia punya tempat untuk adjust tali ni berada betul-betul di bahagian bawah telinga. Dan apabila kita klip tali helmet ni tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Kalau macam ni terlalu ketat akan kalau jatuh boleh menyebabkan kecederaan ataupun tercekik. Jadi kena adjust dulu untuk longgarkan dia sikit. Okey, tujuan dia supaya semasa kita jatuh tu kita tidak tercekik dengan tali helmet. Okey, contohnya lebih kurang macam ni. Dan klip pastikan betul-betul masuk dan ketat dan boleh masuk 4 jari. Okey, itu saja untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan atau soalan, boleh terus komen di video ini. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Assalamualaikum.